Jeff Grab Vlog episod yang ke-60. Okey, baru cakap dah Grab instant Tak apalah, kita ambil lah. Pergi Taman Putra Permai, RM17.5 campur RM1.90. Kalau buat Grab food ataupun Grab instant car, kita akan kena jalan lah pick up barang. Arrive, correct sender, got it, collect, gambar blur pula. Okay, confirm foto, complete. Okay, jom. First time korang tengok aku buat Grab instant car. Ialah pengalaman seorang Grab driver. Okay, kita ambil barang yang kita nak hantar. Hello, ada Grab instant car? Okay. Dia taruh atas tu. Okay. Okay, thank you. Ada orang keluar. Arrive, correct, got it, deliver, nak ambil gambar. Okay, kita dah ambil gambar, confirm foto, complete drop off. Kita RM50 kita. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang ke Jeff Grab Vlog episod yang ke-60 pada hari ini. Hari ni aku nak pergi ambil dak abang dekat college dia dekat Banting sana. Hari ni masih lagi di bulan Januari 2026, hari Jumaat, lepas solat Jumaat. Tapi korang pastinya sedang menonton video ni pada 11 Mac 2026, sebab aku dah susun konten-konten aku setiap episod setiap 2 hari, pukul 8.30 malam di Facebook page Jeffrey Aizat Shah dan pukul 12.30 hari di YouTube channel Jeff Karim ni dalam Jeff Grab Vlog playlist. Korang boleh tengok. Tanpa melengahkan masa lagi, let's go. Kita mulakan my destination ke arah Banting. Jika ada, aku akan update lagi video ni. See you later. Episod 60 Jeff Grab Vlog. Macam biasa, kalau korang nak beli car phone holder ni untuk letak aku punya camera phone ataupun untuk letak phone ni, korang boleh dapatkan dekat aku punya description dekat channel YouTube. Dan kalau korang nak dapatkan kabel fast charging McDodo ni pun sama, ada dekat description. Dia dekat description dekat channel YouTube aku, dekat video ni. Dan stiker e-hailing ni pun korang boleh dapatkan dekat description, juga depan belakang lah. Juga korang boleh dapatkan Fabris ni. Aku memang biasa sembuh setiap kali sebelum ambil penumpang, supaya bau-bauannya lebih segar untuk keselesaan penumpang lah. Juga korang boleh dapatkan car dashcam juga dekat dalam description tu. Okay, macam biasa kita akan reset trip A kita untuk kita ketahui total perjalanan kita hari ni, dan trip B untuk setiap perjalanan kilometer dia, supaya kita boleh dapat tahu berapa jarak kilometer setiap. Kita boleh compare dengan earnings lah. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita set my destination. Aku rasa aku nak set my destination ke Jenjarum lah. Sana pun lebih dekat dengan college anak aku yang sulung tu. Kita search Jenjarum Jenjarum, Econ-Safe Jenjarum. Ini pun tak jauh, boleh lah ni. Ataupun Lotus, tak jauh dah daripada situ. Okay, kita try lah set Jenjarum. Okay, set my destination, turn on. Kita telah pun on kita punya MD. Dan apa kata kita onkan MD kita juga. Berapa kilometer tadi? 49.5 kilometer, 48 minit. So anak aku boleh keluarkan pukul selepas 5 petang. So kalau aku sampai awal, aku akan jalan kat sana dulu, ataupun aku tunggulah sekejap. Okay, boat pun kita try on destination. Kita tengok ada tak dapat boat. Kita search ke Teluk Panglima Garang. Teluk Panglima
Garang, Teluk Panglima Garang. Okey, Teluk Panglima Garang, Teluk Panglima Garang Health Clinic, Kampung Sijangkang, Teluk Panglima Police Station. Kata kita pilih Teluk Panglima Garang Police Station. Okey, matching trips towards Teluk Panglima Garang Police Station. So untuk Bolt pun kita set, untuk Grab pun kita set MD lah. Kita tengok mana yang dapat dulu. Kita akan Aku akan update lagi video ni kalau ada dapat order. See you later dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-60 pada hari ni. Kita telah hampir keluar daripada kawasan Bandar Tasik Selatan ni. Setakat ni masih belum ada lagi ping untuk my destination ke arah Banting. Dan jika ada, nanti aku akan update lagi video ni supaya korang tak tertunggu-tunggu menonton POV, point of view, terus daripada pemandu Grab sambilan seperti aku. Jumpa lagi selepas ni. Aku dah sampai dekat Plaza Tol Awan Besar ni, Kesas Highway. Setakat ni masih belum ada lagi yang sangkut order menghala ke Jarum Banting Teluk Panglima Garang ni. Setakat ni masih belum ada lagi. Sambil tu bolehlah kita borak-borak sikit. Kalau ada sangkut nanti baru kita sambung video ni. Okey, korang menonton video ni bermula pada 11 Mac 2026 nanti. Walaupun sekarang ni masih lagi di bulan Januari 2026. Sebab aku macam biasalah, aku dah schedule dah setakat ni, dah sampai ke episod yang ke 39 ke 40 sekarang yang dah publish. Sampai episod yang ke 60 sampai hari ni. Yang episod yang ke 59 setakat ni aku dah schedulekan dekat aku punya channel YouTube Jeff Karim. Aku set premier lah, korang boleh tengok dia punya thumbnail dia, tajuk dia. Tapi korang masih kena tunggulah untuk menonton bila dah sampai waktunya. Aku publish 2 hari sekali, setiap pukul 12.30 hari di channel YouTube Jeff Karim dalam playlist Jeff Grab Vlog. Juga hari yang sama pukul 8.30 malam di Facebook page Jeffrey Aizat Shah. Hari yang sama tapi timing yang berbeza lah. Buat different time untuk satu konten di 2 platform yang berbeza, YouTube dengan Facebook page yang semakin meningkat naik. So korang yang belum lagi subscribe channel Jeff Karim di YouTube, korang boleh subscribe. Boleh juga follow Facebook page aku Jeffrey Aizat Shah juga dekat Facebook. Dan aku punya personal Facebook aku Jeff Karim 2. Masih lagi tiada ping. Korang juga boleh follow aku punya page Classic Football Stories Modern Years kalau korang berminat dengan cerita-cerita klasik legenda bola sepak seluruh dunia. Sama ada daripada Eropah, Afrika, Amerika Selatan, USA, Asia dan sebagainya. Ada banyaklah konten mengimbau kembali zaman 90-an dan 2000-an. Bagi yang peminat bola, dia sukalah konten-konten yang sebegitu rupa. Okey, kita sambung lagi video ni kalau ada ping nanti. Masih lagi di Kesas Highway dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-60. Okey, baru cakap dah Grab instant tak apalah, kita ambil lah. Pergi Taman Putra Permai, RM17.5 campur RM1.90. Grab instant ni aku tak pasti dia direct pergi ke aku punya MD juga ke apa. Okey, 2.7 km je jarak pick up daripada sini. So aku reset aku punya trip B ni yang dah jalan 9.2 km setakat dekat Kesas Highway ni. So kita boleh tahulah berapa jarak Grab instant ni daripada tempat pick up sampai ke tempat hantar barang apa aku tak pasti. Jom kita tengok. Exit 512 Jalan Kelang Lama, Puchong, Kinrara.
2 km lagi menuju tempat pick up Grab Instant tu. Untuk my destination Grab ni, aku terpaksa accept juga job tu. Sebab kalau aku tak accept, aku dah pernah kena sebelum ni, dia akan end kan aku punya MD. So aku kena guna MD yang kedua. Dah lah sehari 2 je limit MD yang dia bagi. Okay, kita ambil Grab Instant Car pada hari ini dalam episod yang ke-50. Kita pick up barang tu dekat restoran Yuan Taman Kinara. Kita hantar pergi. Dia tunjuk tempat hantar je ke? Menyibuk lah bot ni punya. 2 stops. Okay, pick up kat restoran Yuan. Hantar dekat Taman Putra Prima, Fasa 2B. Alright. Apa barang dia? Dia tak ada rimak lah barang apa-apa. Jangan makanan tak halal pula, sudah lah. Okay, size S, lebih kurang 1 kg. Fragile, glassware. Oh, patutlah dia order kereta. Grab Express Instant Car. Dia bayar guna Grab Pay lah. Tapi setahu aku yang Grab Instant Car ataupun Grab Food Car ni, dia tak tolak komisen. Sebelum ni aku pernah buat, dia tak ada komisen lah. So kalau dia bayar RM17.50 campur RM1.90 ni, aku dapat sepenuhnya lah semua fare ni, tanpa tolak komisen macam Just Grab ni 20% kan. Kadang-kadang lebih daripada 20%, kadang-kadang kurang kalau kita turn on turbo mode tu. Okay, kita jumpa dekat tempat drop off barang Grab Instant Car tu nanti dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-60 pada hari ini. Terima kasih semua yang dah subscribe. Love you all. Chelsea Power. Dah sampai dekat tempat pick up barang ni, restoran Yuan. Mana satu restoran Yuan? Apa barang? Restoran Yuan. Kat depan tu lah. Sini lah. Sana tak ada parking. Sini. Restoran dia kat sana tu, yang warna putih signboard dia tu. Tak ada parking, so kita pergi parking sini dan kita pergi jalan pick up. Okay, jom kita ambil barang tu. Tak pastilah barang apa. Kita tengok. Okay, kalau Grab Instant ni biasanya nak kena ambil gambar ni. Aku pernah buat lah sebelum ni. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Pasaraya Bintang dulu ni, kat Kinara ni. Restoran Yuan. Ya, kalau buat Grab Food ataupun Grab Instant Car, kita akan kena jalan lah pick up barang. Okay, kita jumpa nanti. Grab Instant Car. Grab hantar barang. Jumpa tempat drop off nanti. Barang dia. So, kita akan arrive correct sender .it collect gambar blur pula. Okay, confirm foto complete. Okay, jom. Okay, jom kita hantar pergi Taman Prima tu. Letak kat bonet dulu. Katanya fragile ni, kena hati-hati lah. Biasanya makanan ni dalam Tupperware ni. Buka dulu. Okay, kita letak dulu barang di sini. Buka bonet. Buka dulu bonet ni. First time korang tengok aku buat Grab Instant Car. Ialah pengalaman seorang Grab driver. Pastikan tidak ada kemungkinan dia akan tumpah ataupun terbalik. Okey, kita rapatkan kita punya bakul kat sini supaya dia ketat. Okey, selamat dah ni. Cun. Okey, let's go. Kita mulakan perjalanan kita. 2.4 km jarak
pick up barang ni tadi. Okay, katanya arriving in 27 minutes daripada Kinara ni, Jalan Puchong. 14.9 km, 15 km lah daripada sini. Kita dapat RM17.50 campur RM1.90. RM19 lebih kurang kita dapat untuk Grab Instant Car ni. Aku rasa kita kena masuk balik ke SAS Highway ni. Inilah dia Kinrara, tempat aku tuition dulu dekat Jalan Puchong ni. Pusat tuition Gamma tak silap aku. Zaman aku nak ambil PMR dulu tahun 1996. 1996 aku duduk dekat Jalan Kelang Lama tu, Kampung Pasir Lama dulu. Sekolah dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Dharma, Jalan Puchong. So untuk PMR aku pilih pusat tuition Gamma dekat Deret Bintang ni. Pasar Raya Bintang ni dulu barulah tempat ni. Dia ada buat pusat tuition Gamma. Aku tuition dengan kawan aku Apple Saiful Nizam, kawan baik aku lah dulu. Peminat bola, main bola sama-sama. Dan tuition pun kadang-kadang memonteng juga. Kadang ponteng pergi main game dekat pusat video game dekat belakang tu. Kita main game bola lah. Main game bola pakai joystick tu kan. Masya Allah, 20 sen main sampai final lah. Kalau power main sampai final, lama lah kau dapat main game tu. Kalau kau tak power, sekejap je kantoi, out lah. Kena masuk 20 sen lagi untuk sambung main. Ok, kita jumpa lagi nanti dalam episod yang ke-60. Rare sikit Jeff Grab Vlog pada kali ni. Kita buat Grab Instant Car. Dia dah bagi MD job Grab Instant Car pun kita ambil je lah. Lagipun memang menuju ke sana kan. Dia punya fare pun not bad, RM17.90, dekat RM20 lah total sekali dengan bonus. Katanya ada bonus lagi plus RM1.90 ni kan. RM20 lah, 100% aku dapat, tak ada tolak commission. Grab Express. Okay, see you later. Lebih kurang 1 km lagi nak sampai ke tempat drop off Grab Instant Car ni. Depan ni ada Proton Saga baru 1.5 tu lah. Design dia hampir sama je dengan Proton Saga 1.3 Premium yang aku pakai ni. Tapi belakang dengan depan dia lain lah. Bodinya sama aku rasa, tapi dia pakai engine 1.5. Lebih padu, lebih power lah dia punya dia punya horsepower apa semua. 1.5 kita aku ni 1.3 je. Okay, dah nak sampai dah. Lebih kurang 1.5 km kat tempat drop off. Kita jumpa lagi nanti selepas ini dalam Jeff Grab Vlog episod 60. Okay, kita dah hampir sampai. So aku tunjuk kat korang macam mana cara nak completekan order Grab Instant Car ni lah, supaya korang boleh tahulah siapa-siapa yang bawa Grab lepas ni. Boleh tahu cara-cara macam mana nak completekan order ni. Dah terlepas. Sudah terlepas. Okey, ini. Okey, jom kita hantar barang ni. Kita telah sampai. Ambil barang yang kita nak hantar. Anjing dia pula. Okay, kita call lah dia. Okay. Arrive. So kita kena call lah. Kita kena call.
Hello, ada Grab Instant Car? Okey. Dia taruh atas. Okey. Okey, thank you. Ada orang keluar. Okey, kita kena ambil gambar. Arrive. Correct. Got it. Deliver. Kena ambil gambar. Okey, kita dah ambil gambar. Confirm foto. Complete drop off. RM13.50 kita receive. Okey, done. Okey, thank you. Okey, itulah cara-caranya untuk kita completekan order Grab Instant Car ni. Okey, jom kita sambung lagi. Okey. Pasang balik kita punya kamera. Okey. Setelah sekian lama aku buat semula Grab Instant Car secara tak sengaja. Okey, submit. Parking fee apa semua tak ada. Alright, itulah dia cara-cara untuk kita ambil order Grab Instant Car daripada kita pick up sampailah kita drop off. So total 17.6 km dah, Pak. Pick up dengan drop off Grab Instant Car tadi 17.6 km. Aku reset trip B ni tadi. So inilah satu order RM19.40 lah bersih kita dapat. Tak ada tolak commission. Kalau ikut map ni 15.14 km order ni. Ini dia ambil kira jarak hantar je. Jarak pick up dia tak ambil kira. Jarak pick up 17.9 km tadi. RM19.40 bersih tanpa tolak commission lah. Okey, MD masih berjalan menuju ke Banting, tempat destination kita tadi. Kita tengok warning. Okey, memang tak ada tolak commission lah ni. Tak ada tolak commission lah. Delivery net earning RM17.50, insentif RM1.90, total RM19.40. One job setakat ni. Okey, wallet aku dah ada berapa dah? RM903.15. Berapa lama tak keluarkan. Okey, kita teruskan ke tempat my destination kita. Aku dah reset trip B. Kosong balik kilometer. Ada lagi 24.4 km. Sekarang pukul 3.30 petang lebih kurang. Nak aku boleh keluar selepas jam 5 petang. Okey, kalau ada order lagi sangkut, aku akan sambung lagi video ni. Dekat Taman Putra Permai kot ni. Taman Putra Permai. Okey, thank you bos. Jalan Putra Prima Tengah nama tempat ni. So, semoga video episod yang ke-60 kali ni memberi sedikit sebanyak manfaat kepada korang yang nak belajar cara untuk ambil order Grab Instant Car dan cara nak completekan dia lah. 24 km lagi menuju ke destinasi. Kalau ada lagi order nanti kita ambil lah. Lebih kurang pukul 4 petang, 3.58 estimate time dia. Aku masih ada lagi sejam lagi kat sana. Tapi kalau ada sangkut order nanti mungkin akan lebih lama lah. Mungkin akan lebih lama lagi. Ngam-ngam lah pukul 5 petang aku target sampai dekat College Community Selangor. College Matrikulasi Selangor, College Community Mung. Right. Macam jalan dalam lah ni Jalan dalam kita nak tembus ke belah-belah Kuala Langat sana. Masuk melalui Puchong Perdana, Puchong Prima tu. Aku pernah sampai sini dulu. Aku pernah bawa Grab sampai sini dulu. Kita akan ikut jalan bawah jambatan, cross ke highway Elite tak silap aku. Okey, jumpa lagi nanti kalau ada order yang sangkut, InsyaAllah dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-60. Ini dia terowong yang aku cakap tu. Terowong atas dia highway Elite kot, yang ke USJ apa semua tu, ke KLIA. Kalau terus ni 5 km shorter tapi 4 minit slower. Tak maulah, kita ikut highway lah.
Dah melintasi highway SKVE ke highway Elite ni? Rasa aku highway Elite. Kita nak masuk highway SKVE. Yang sebelah kiri highway Elite. Rasa aku tak kisahlah apa namanya. So inilah laluan yang kita selalu nampak daripada tepi highway ni. Yang selalu lalu dekat highway tepi ni ada jalan lah, tembus ke Puchong dekat sebelah ni. Masih lagi dalam perjalanan menuju ke area Banting, Kuala Langat, untuk pick up Dak Abang. Dia balik sempena cuti Thaipusam ni. Ini hari Jumaat, so dia ada hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin pun cuti. Tapi Isnin kena hantar dia balik lah ke college dia, Kolej Matrikulasi Selangor di Banting. Okay, jumpa lagi nanti. Kalau ada order yang sangkut, MD kita masih berjalan lagi dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-60. See you later. Kita dah menghampiri Plaza Tol Teluk Panglima Garang dalam highway, melalui highway WCE ni. Highway Teluk Panglima Garang, Plaza Tol Teluk Panglima Garang, menghampiri Kolej Matrikulasi Selangor. Jauh lagi sebenarnya, dalam beberapa belas kilometer nak masuk ke kolej dia tu. Kan ni kita baru sampai dekat area Plaza Tol lah. Lepas simpang traffic light ni sepatutnya masuk kanan menuju ke roundabout tu, tapi MD ni aku set ke jarum, so dia akan suruh masuk kiri lah. Okay, kita bayar tol dulu menggunakan RFID. Okay, dah sampai my destination. So aku kena matikan sebelum dia bagi order-order yang lain. Rasanya untuk setakat ini saja kita punya episod yang ke-60. Lebih kepada aku nak tunjuk cara macam mana nak buat order Grab Instant Car. Semoga boleh menjadi rujukan lah kepada korang yang buat Grab. Jika dapat order Grab Instant Car, korang boleh rujuk lah video ni. Bermula daripada cara kita terima order, kita pergi pick up order, kita ambil gambar apa semua yang diwajibkan kat dalam app Grab ni, sampailah kita hantar ke destinasi tempat penerima Grab Instant Car tu. Lepas ni sekarang dah pukul 4, hampir pukul 4 petang. Anak aku boleh keluar lebih kurang pukul 5. So lepas ni Dak Abang yang akan drive balik. Dia pun dah ada lesen kereta B hari tu. So aku nak relax, aku nak bagi Dak Abang drive sampai ke Bandar Tasik Selatan. Terima kasih korang semua yang masih lagi menonton sehingga ke saat ini, episod yang ke-60 yang akan dipublish pada 11 Mac 2026 nanti, hari yang korang tengah tengok video ni. Tetapi sekarang masih lagi di bulan Januari 2026. Nanti aku akan tunjuk sikitlah rakaman anak aku yang sulung tu drive balik ke Bandar Tasik Selatan daripada Banting ni. Okay, itu saja layan video permulaan Abang drive buat kali pertama dalam perjalanan jauh lah. Dia dah pernah drive dah dekat-dekat sebelum ni. Lepas ni dia akan drive dengan jarak yang agak jauh, lebih kurang 60 km daripada sini, balik ke Bandar Tasik Selatan sempena cuti dia yang taklah panjang, 3 hari tapi cukup lah. Dia pun dah 2 bulan tak balik. Aku je yang kadang-kadang datang outing, pergi bawa dia makan apa semua. Alright, enjoy the video. Bye from Jeff Karim. Hati-hati memandu. Ya, seorang ingin drive sejauh 60 km. Tadi KMS adjust dulu seat bagi selesa, depan belakang sandar. Side mirror kiri kanan tengok. Nampak tak? Signal belah kiri, jangan lupa. Okey. Okey, bismillah. Nampak? Kiri kanan semua okey eh? Okey, tengok side mirror. Kita akan masuk ke jalan Pak Gobat dulu. Tengok sini. Tengok side mirror.
Kereta dah clear baru jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Kolej Matrikulasi Selangor ke Bandar Tasik Selatan. Yang tadi kita. Okey, ikut lane. Okay. Alright, terus je. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tadi pinggan tak pakai? Itulah dia. Dia bawa je dulu. Jam dekat highway ni. Rasa jam dekat depan IOI City Mall ni. Jaga jarak. Map kata masuk IOI Resort lah. Standby bagi signal kiri bang. Kiri. Dia suruh masuk IOI City Resort ni.